Oh, ni kereta api apa ni? Kereta api bomba warna merah. Kereta api bomba. Bukan lah. SRT. Stereo taktik radioterapi. Zaz. Okay. Kita dah sampai dekat masjid. Alamak, terlepas lah masjid dia. Tu masjid Songkla tu, yang viral dan terkenal menjadi tempat tak boleh. Tak apalah, terus ya. Jauh kan, tak payah, terus ya. Ada tempat dia yang dia orang ambil gambar selalu tu, yang depan sini. Ada laluan masuk dia tepi ni rasanya. Sini. Yeah, ada laluan masuk dia. Okay guys. Ya yeah, betul. Songkla, Thailand. Tapi motor tak, jangan bawa naik atas lah. Dia orang tak bagi lah. Kita ambil gambar daripada jauh je. Daripada jauh je? Yeah, sini je. Kita rasa kedudukan kita dekat sini okey. Nampak okey kat sini. Yeah. So kita ambil gambar kejap. Alright. Nice ha. Ambil gambar di sini. Okay guys, sampai dekat Masjid Songkla ni guys. Okay. Jom kita ambil gambar sikit. Sesambung selepas nanti. Oh, nice ha. Jauh. Cantik oh pemandangan dia. Nampak motor kat sini, tu masjid kat belakang. Oh, memang nice lah. Super bro, super. Kenangan. Motor yang aku dah sampai Songkla guys. Okay guys, saya selesai sesi bergambar di Masjid Songkla. Kita teruskan perjalanan kita ke lokasi yang seterusnya. Kita akan melalui satu pulau, nama dia Pulau Koyo, di beberapa kilometer lagi dari sini. Right, so kita akan melalui jalan Pulau Koyo. Off-road sikit, off-road. Oh, gila off-road. Oh. Off-road. Oh. Okay, right, relax. Okay. Dah tu. Okay guys, teruskan perjalanan kita, sambung dalam lokasi seterusnya. Alright. There's 1, 2, 3 on the way mengarah ke Pulau Koyo. Laluan di sini kita pernah lalu sebelum ni. Kita nak mengarah ke arah lokasi yang kita tujui yang kedua di selepas daripada Masjid Songkla, iaitu di Wak Panang Wind Turbine. So kita akan try untuk pergi ke sana lah. Sini kita akan naik jembatan untuk melintasi Pulau Koyo. Dekat ada 2 jembatan kita akan lalu. Ini jambatan yang pertama. So kita akan melalui jambatan yang kedua di seberang sana lagi. Okey, untuk Pulau Koyo ni tak pernah datang, tak pernah pergi lah. Pusing-pusing dalam ni, tak tahu ada jalan ke tak. Alright, teruskan perjalanan kita sambung selepas ni. Okey guys, kita berada di dalam Pulau Koyo. Sekarang ni kita dah on the way menghadap ke satu lagi jambatan yang akan bawa kita keluar daripada Pulau Koyo. So dalam perjalanan di Pulau Koyo ni makan masa lebih kurang dalam sekejap saja, dalam mungkin 15 minit macam tu lah, sebelum kita membawa kita keluar daripada Pulau Koyo itu sendiri. Okey, sekarang pukul 12:02 tengah hari ya. Masih lagi dalam perjalanan untuk bersia-sia di sekitar kawasan Songkla ni. There's 1, 2, 3. Okay guys, kita tadi dah perjalanan lebih kurang dalam dekat 2 jam juga sebenarnya daripada tempat kita laluan Pulau Koyo tu, sejam lebih, dekat 2 jam lah. So, sampai dekat laluan ke arah Pak Panang.
Tempoh yang sudah dulu aku buat ni Syah dengan Kuchai lama, Kuchai baru, kita mengarah ke Pak Panang tapi tak sampai ke Pak Panang. So sekarang ni kita bersama dengan Forte Digitech, kita lajakkan sikit sampai kita merentasi sempadan Nakul Sitamarat untuk pergi ke Pak Panang Wind Turbine. So lebih kurang dalam mungkin dalam 25 minit daripada sini lagi untuk sampai ke sana. So alang-alang kita dah sampai kat sini, kita teruslah. Tempoh yang sudah kita beritahu dia orang macam cukuplah kita nampak gambar-gambar wind turbine ni kan. So tak perlu sampai Pak Panang. Saya ni aku nak sampai juga ke Pak Panang. Sebab ni ada ni, ada ni pondok. Lepas terus dah terlajak dah kau. Ada tu. Boleh. Apa terlambat. Terus. Okey, sabar, kita teruskan perjalanan kita terus. Kalau dapat kita terus Pak Panang Wind Turbine. Kita akan berhenti kat situ untuk ambil gambar dan buat video sikit. Alright, siapa kalau ada penikmat dia dapat. 1, 2, 3. Okey, perjalanan kita dalam plan lain. Bila kita sampai dekat on the scene, jadi lain Hajat dia hati nak sampai hatnya je, tapi aku lajakkan sikit sebab kita nak pergi ke Pak Panang Wind Turbine dengan juga Telenoi Bridge. So 40 minit lagi guys untuk sampai ke Pak Panang Wind Turbine. Kita akan patah balik ke sempang tadi tu yang besar tu untuk kita pergi ke Telenoi Bridge dan terusnya ke Patalong. So kita akan cari lokasi penginapan di sekitar kawasan ini mungkin, ataupun di sana, tengok macam mana. Rasanya kalau nak cari ke sana pun boleh juga, duduk kat tepi-tepi pantai apa semua. Rasai pengalaman duduk di semua harga je dari isu sekarang ni. Kita adalah limited budget tu. Itulah siapa suruh malam-malam buat benda-benda pelik. Kan dah tak cukup duit. Okay guys, so ni XDV Project X bersama dengan TND 249S sudah berada di area laluan daripada arah mana tadi? Area Pulau Koyo nak ke sini dengan sempang Telenoi nak ke arah Pak Panang. Okay, tempat ni aku tak pasti apa nama, tapi kita berhenti sekejap kat sini untuk minum air. And then kita akan teruskan perjalanan 40 minit lagi untuk sampai ke Pak Panang Wind Turbine. Ya, ini kita tak ada orang kata spesifik arah tuju. Mana yang tepi sikit aku rasa bawa kat ni. Sebab aku tak nak pergi Hatnyai sebab apa? Busy satu hal. Nanti duit habis. Ini at least kita dapat pemandangan, betul tak? Yes. Dapat pemandangan, dapat penat. Dapat apa lagi? Dapat pada aku pernah baloi ini aku rasa berbanding kita duduk hotel kat Nyai, kita jalan-jalan tengok ni duit habis. Kan? Nothing. Jadi kita cari pengalaman baru lah. Travel saja. Sebab ini kita dalam training untuk Iron Bud Volume 2.0. Iron Putu ini dia orang dia bakal mengharungi cabaran Iron Putu Volume 2. Tapi tunggulah dia punya bos dia lulu tak. Kalau tak ada minta maaf lah, bye-bye lah Iron Putu Jadi Iron apa tak tahu. damn anjing. Okey, lepak dulu, sambung sebentar lagi. Test 1, 2, 3. Okay guys, so kita lepak sebentar di pondok bas dekat laluan menghala ke Pak Panang Wind Turbine ni. So kita lihat sebentar sebab Forte Digitech AMD kata haus. Satu lagi, mana ride ni, aku bawa mana ni, macam tak sampai-sampai lagi kan. Jadi kita tanya-tanya lah apakah tujuan kita. Memang kita punya ride ni tak ada tujuan lah. Tujuan kita orang kata ikut dan kita. Okay, sekarang minyak dah turun 2 bar. Apa dia? Cabut. Ini dah ni. Patah dah. Habis kau simpan lagi ni tu. Okay, alright. So kita teruskan perjalanan kita menghala ke lokasi yang seterusnya, iaitu di Wind Turbine, Pak Panang Wind Turbine. And then kita akan cari lokasi penginapan dekat sana. Bajet kita bawah 1000. Kita akan cari chalet di tepi pantai. And then kita lepak sana, tidur, rehatkan badan, makan makanan yang kau beli tadi tu, apa kau beli dengan abang Zon Sadau tu. And then lepas tu nanti kita akan teruskan perjalanan. Bukan jalan. Kita terus cari makan lah, kita makan sana. Alright. Okay. Okay, another 40 minutes untuk teruskan perjalanan ke Pak Panang Wind Turbine.
Teruskan perjalanan kita, sambung selepas ini. Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay guys, so kita on the way ke Pak Panang Wind Turbine. Disangkakan wind turbine tu dah dekat dah, berapa minit tu, rupanya jauh lagi. Dah lebih kurang dalam 15 minit lagi untuk sampai. Okay, kita teruskan perjalanan kita depan saja lagi. On the way ke Pak Panang Wind Turbine. Dan juga pada masa yang sama kita akan cari hotel kat situ jugalah. Okay, so sikit lagi ni 14 km lagi, 14 minit lagi lebih kurang. InsyaAllah kita akan 30, kalau sini 30 lah Pak Panang ni. Tapi kalau ikutkan dia tulis tu 14 minit lagi. Okay, so kita akan ambil gambar kat situ, buat video sikit, dan kita akan cari chalet ataupun hotel kat sekitar kawasan sini. Dan kita akan cari tempat untuk makan lah. Okay, so nampak di sekitaran kita ni, sebelah kiri ni banyak jual udang. Banyak daripada udang ni dia ternak dalam dia punya sangkar dia lah, dalam dia punya kolam dia tu, ada tepi jalan, nampak tepi jalan tu ada kolam. So kebanyakan dia orang tu jual ataupun bela dekat kolam lah. So udang yang korang beli dekat Malaysia yang harga RM1 tu dekat Maidin tu kan, datang semua daripada Thailand lah. Banyak lah produk-produk pelancongan, produk-produk daripada Thailand yang dipasarkan ke pasaran Malaysia utamanya. Semua datang, sebahagian tu ada antaranya daripada sini lah mungkin. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Sikit lagi, bersabar, sikit lagi nak sampai, InsyaAllah. Teruskan perjalanan kita sambung selepas ini. Okay guys, sikit lagi kita mendaki lagi beberapa lagi laluan, beberapa lagi jalan. Ni taxi dari Bangkok Oh, ada jual tu goreng-gorengan. Okay, kita mendaki lagi jambatan untuk mendakian menghadap ke Pak Panang Wind Turbine. Okay, di hadapan kita ni. Okay, sekali lagi nampak dengan jelas wind turbine yang ada di Pak Panang. Memang kalau rasa angin kat sini memang sangat kuat lah. Memang sesuai lah untuk dia orang buat wind turbine dekat kawasan ni. Wow, kuat betul lah Ni berapa watt yang dihasilkan oleh kipas ni. Berapa watt satu ni. Tapi aku nampak lah memang dia orang function lah betul-betul lah, tak ada tipu-tipu punya. Okay guys, so kita tengok secara lebih dekat. Ini dia. Oh, besarnya, ya Allah, wind turbine ni. Oh, rasa kagum tengok. Sebab dekat Malaysia tak ada kan. Memang besar. Oh, gila dah. Ya, memang best lah. Ni satu lagi. Banyak lagi depan ni. Besarnya kipas dia ni, ya Allah. Besar. Test 1, 2, 3 guys. So berada di penginapan kita sekarang ni. Alright, so di apa nama tempatnya aku pun tak tahu, tapi dia ni lah. Ni nama dia apa tak tahu, tapi best lah. So ada macam resort, boleh letak sini apa semua barang apa, kita punya kenderaan tepi ni, motor, kereta pun boleh parking kat sini. Mungkin boleh naik jugalah. So best lah. 800 baht satu malam. Memang best lah. Oh, sama kita boleh naik atas tangga ni, naik atas untuk tengok pemandangan luar ataupun apa saja. Malam ni betul kita boleh tengok apa ni, taik bintang ke apa ke. Oh, lama. Ini je Position FD first time ever. Oh, lama. Yeah. Oh, gila besar gila bilik. Oh, boleh situ. Wah, berapa square feet ni agak-agak bilik kita ni? Dalam 20 kali 18 tadi. Oh, memang besar gila lah. Tu dia pun selesa. Batu bat kira okey lah. Memang syok lah. Batu bat dengan kita berapa? RM90 100 lah. 100 okey lah, 100 orang okey lah. RM90. Okay guys, semalam 500 dan RM60. 500. Liter. Oh, liter. Oh, tak liter. Okay lah. Okay guys, so kita lihat dulu. Langsung kita keluar cari makan. Yeah.